Assalamualaikum geng. Itulah saya dapat tahu, bukan tahu, rasanya ramai yang tak ambil tahu. Okey, tak apa, saya share pada yang mungkin yang baru bekerja. Saya anggap yang dah lama tahu semua. Okey, saya akan sebut rider-rider yang ada dalam plan takaful. Bukan insurans. Insurans dia orang beli, takaful dia orang penyertai. Saya ajak sertai lah, tabung bersama tabung geng-geng ahli tabung lah, untuk dapat benefit berapa yang kita carum mengikut risiko yang daripada 4 lah, iaitu umur ada risiko, lagi tinggi kan risiko penyakit, iaitu merokok, kan ada risiko kanser paru-paru ke, semput ke, dan jawatan pun ada risiko. Okey, apa yang ada rider dalam plan-plan takaful, kita contoh first, asas adalah basic, itu pemasangan kematian, panggil asas lah. So itu wajib ambil seminimum 10,000. Okay. Seterusnya orang akan ambil CI, critical illness. Apa itu critical illness? Ada berapa cover penyakit yang boleh dijarum, maksudnya didikan berapa amount ni. Apa itu contributor protect, apa itu parent contributor, dan apa itu smart saver 300, apa itu smart saver 1000, ada 1500 tak sih. So, apa itu step up, apa itu level contribution. Lepas tu dalam plan besar pula, warisan gold, warisan max, apa itu anugerah max, apa itu hustling, apa itu anggun, banyak lagi lah. So, dan yang saya sebut tu ada yang apa tu rider dan nama-nama plan. Okey. Dan kenapa wujudnya plan tu? Dan kenapa orang ambil plan tu? Kenapa kita tak ambil? Kenapa orang ambil Dia macam tertanya kan. So, kalau korang nak tanya, boleh PM saya. Mungkin ada yang tak berapa faham lagi. Tak nak dah depan doktor baru nak mencari kan. So, kita prepare awal lah. At least ada kesedaran awal tu, kira okey lah. Maksudnya korang ambil ilmu dulu, lepas tu dah macam terfikir benda-benda ni bukan seru, ni protection. Maksudnya once kita ada gaji sebulan, kita protect lah gaji bulan sebulan tu dengan around 5%, 10% daripada gaji kita je. So walaupun kita keluarkan 5%, 10% daripada gaji bulanan kita, dia boleh cover sampai 10 tahun tu gaji tu, kalau betul-betul fokus pergi ke warisan gold tu lah. Okay, apa Roger say? Assalamualaikum. Naik iPad.